Dan insyaAllah kita lihat daripada penampilan dan juga hasil yang telah kita terima daripada Mak Tembalas, kejayaan program ni sudah tentu ianya telah dapat memenuhi objektif pengujudan program ini sendiri, iaitu melahirkan bakal-bakal pemimpin dan memberi pendidikan kepada anak-anak kita supaya dapat berfikir secara matang. Dan insyaAllah satu hari kita berdoa mereka akan dapat mengisi ruang-ruang yang ada di saf-saf kepimpinan di semua peringkat. Jadi selama ni kita hanya orang kata membuat engagement semasa mereka berada di universiti. Sekarang ni kita bergerak lebih proaktif. Mana kita dah bimbing mereka di peringkat sekolah rendah lagi dah. Peringkat sekolah rendah pergi ke sekolah menengah, dan sekolah menengah mereka akan memasuki insyaAllah mana alam pendidikan tinggi di universiti-universiti. Di situ juga kita akan garapkan. Dia tak habis saja sini. Ini mereka ni akan dijadikan juga alumni dan rangkaian alumni Pahang ni. Dan kita harapkan dari situ kita akan lahir tokoh-tokoh yang tidak lain dan tidak bukan mengutamakan kepentingan Pahang. Sebab kita sebut Pahang First, mengutamakan kepentingan Pahang.